Cuba bayangkan ini. Pada hari Jumaat 14 September 2007, seorang pelajar berusia 14 tahun, Andrew Gosden, meninggalkan rumahnya di Doncaster, England. Pagi itu bermula seperti pagi sekolah yang lain. Tiada pertengkaran, tiada tingkah laku luar biasa. Ibu bapanya menghantar Andrew ke perhentian bas dengan harapan bahawa Andrew akan selamat tiba di sekolah. Namun tanpa mereka sedari, hari tersebut merupakan hari terakhir Andrew Gosden dilihat oleh keluarga. Pada hari kejadian, selepas ibu bapanya pergi kerja, Andrew pulang semula ke rumah, tukar baju, ambil wang simpanannya kira-kira 200 pound dan berjalan ke stesen kereta api. Dia pun mulailah beli tiket sehala ke London, bukan tiket pergi balik. Ini penting sebab dari awal lagi Andrew seolah-olah tahu dia takkan pulang hari itu. Apabila datang perjalanan ke London, Andrew menaiki tren seorang diri. Perjalanan ambil masa hampir 2 jam. Tiada saksi melaporkan dia bercakap dengan siapa. Tiada tingkah laku pelik. Dia cuma seorang budak lelaki yang senyap, introvert. Sampailah sekitar 11.25 pagi, Andrew tiba di King Cross Station, London. Rakaman CCTV menunjukkan Andrew berjalan keluar daripada tren dan memakai t-shirt Slipknot bersama dengan beg galas kecil di belakang. Dan yang paling pelik, dia tak menoleh ke belakang walaupun sekali. Beberapa saat selepas dia keluar dari frame kamera itu, Andrew Gosden hilang selama-lamanya. Apa yang pelik, selepas siasatan bermula, banyak perkara yang tak masuk akal muncul. Pertama, Andrew ada bawa konsol game, iaitu PSP, tapi dia tak bawa charger sekali. Adakah dia merancang untuk pergi sekejap dan semua barang pentingnya ditinggalkan di rumah? Dia bukan jenis suka ponteng. Lagipun dia budak yang sangat pandai dekat sekolah. Komputer rumah pun tak tunjuk sebarang rancangan melarikan diri. Kalau dia nak lari, kenapa buat dengan cara yang begitu tenang? Dan kalau dia nak jumpa seseorang pun, kenapa tiada satu pun rakaman CCTV lain yang menangkap wajah Andrew Gosden? Dan hal yang mengejutkan adalah, selepas meninggalkan rumah pada pagi itu, Andrew Gosden tidak menuju ke sekolah. Tapi rekod bank mengesahkan bahawa Andrew telah mengeluarkan 200 pound secara tunai daripada akaunnya. Dan ini adalah bukti bahawa dia berjalan ke sebuah cawangan bank berhampiran dan mengeluarkan wang simpanan. Pada ketika itu, jumlah simpanan Andrew dalam akaun tersebut adalah sekitar 214 pound. Ini bermakna selepas pengeluaran tersebut, baki wang yang tinggal hanyalah sekitar 14 pound. Apa yang membuatkan penyiasat tertanya-tanya bukan sekadar jumlah wang yang dikeluarkan, tapi kenapa Andrew memilih untuk mengeluarkan hampir ke semua simpanan, namun tidak semuanya. Jika Andrew benar-benar merancang untuk melarikan diri, mengapa dia tidak mengeluarkan ke semua wang yang ada? Dan jika dia hanya mahu menghabiskan sehari di London, mengapa jumlah yang dikeluarkan begitu besar untuk seorang remaja berusia 14 tahun? Selepas daripada hari itu, London ada ribuan kamera. Tapi selepas King Cross, tiada satu pun rakaman lain. Tiada transaksi bank, tiada mesej, tiada mayat. Andrew seolah-olah ditelan oleh bandar itu sendiri, lenyap hingga hari ini. Kisah Andrew saya letak pada tahap masih lagi peringkat kuning.
Dan selepas ini CCTV akan naik level mengerikan. Andrew hilang tanpa sesiapa sedar. Tapi rakaman CCTV seterusnya menunjukkan sesuatu yang lebih merisaukan. Seorang lelaki dewasa di kawasan awam direkam berlari keluar dan selepas itu dia lenyap begitu saja. Nama lelaki ini ialah Lars Mittag dan sehingga hari ini tiada siapa tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada dia. Lars Mittag berusia 28 tahun, berasal dari Jerman. Dia bukan penjenayah, bukan gelandangan. Dia menjalani kehidupan yang normal. Pada musim panas tahun 2014, Lars bercuti bersama beberapa orang rakannya ke Golden Sands, Bulgaria, sebuah kawasan pantai yang terkenal dengan pelancong. Ia sepatutnya menjadi percutian yang biasa, sehinggalah malam terakhir mereka di sana. Pada malam itu, Lars dan rakan-rakannya singgah di sebuah bar. Menurut keterangan rakan-rakannya, berlaku ketegangan dan pertelingkahan lisan dengan beberapa individu tempatan. Namun tiada kecederaan berlaku di dalam bar tersebut. Beberapa jam kemudian, sekitar awal pagi, mereka singgah di sebuah restoran makanan segera. Lars tidak ikut makan. Dia memilih untuk terus pulang ke hotel seorang diri. Dan di sinilah keadaan mula berubah. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Lars kemudian mendakwa dia diserang oleh beberapa individu. Dia percaya individu tersebut ada kaitan dengan ketegangan yang berlaku di bar sebelum itu. Serangan itu menyebabkan kecederaan di bahagian kiri kepala. Tanpa disedari pada waktu itu, gegendang telinganya mengalami kerosakan. Pada mulanya, Lars menyangka ia hanya sakit biasa. Tapi kesakitan itu tidak hilang, malah semakin teruk. Semasa mereka bersiap untuk pulang ke Jerman, Lars akhirnya memberitahu rakannya bahawa telinganya sakit dengan teruk. Rakannya membawa Lars ke hospital untuk pemeriksaan. Doktor mengesahkan bahawa gegendang telinga Lars mengalami kecederaan dan dia dinasihatkan supaya tidak menaiki penerbangan buat sementara waktu. Rakannya pulang ke Jerman. Dan buat kali pertama, Lars ditinggalkan bersendirian di negara asing. Lars berpindah ke sebuah hotel berhampiran lapangan terbang Varna. Di sinilah tingkah lakunya semakin merisaukan. Dia menutup langsir bilik sepanjang masa. Dia jarang keluar dan setiap kali bercakap dengan ibunya melalui telefon, suaranya kedengaran panik. Dalam salah satu panggilan itu, Lars membuat satu permintaan yang sangat pelik. Dia merayu supaya semua akaun bank dan kad kreditnya dibekukan serta-merta. Ibunya terkejut kerana permintaan itu bukan datang daripada seorang yang takut kecurian, tapi daripada seorang lelaki yang percaya sesuatu buruk sedang menghampirinya. Sejak hari itu, tiada satu pun transaksi bank direkodkan atas nama Lars Mittag. Dan ini menjadikan satu perkara jelas. Lars tidak merancang untuk meneruskan hidup seperti biasa. Pada 8 Julai 2014, Lars tiba di lapangan terbang Varna. Tujuannya satu, pulang ke Jerman. Dia menghantar mesej terakhir kepada ibunya, "Aku akan balik hari ini." Tiada siapa yang menyangka itulah mesej terakhir daripada Lars. Rakaman CCTV menunjukkan Lars masuk ke dalam terminal lapangan terbang. Dia kelihatan gelisah. Matanya sentiasa memerhati sekeliling. Dia bercakap dengan seorang doktor lapangan terbang. Tiba-tiba, Lars bangun. Dia berlari. Tanpa beg, tanpa pasport, tanpa tiket. Lars berlari keluar dari bangunan lapangan terbang dan selepas itu, dia hilang dari semua rakaman kamera. Dan apa yang lagi membingungkan, apabila Lars keluar saja daripada lapangan terbang, Lars mulakan langkahnya dan itulah kelibat Lars Mittag untuk kali yang terakhirnya.
Untuk Lars pula, manakan banyak benda yang tak dapat dijelaskan. Saya letak dia pada bahagian oren dan selepas ini kita akan sentuh level merah. Level tiada penjelasan pada video kali ini. For me personally, aku kira ini adalah CCTV paling kontroversi yang pernah dirakam sepanjang hidup aku. Bukan sebab apa yang berlaku selepas itu, tapi sebab apa yang kita nampak sebelum dia hilang dari kamera. Kalau sebelum ini kita tengok seseorang lari kerana ketakutan, video kali ini berbeza. Sebab apa yang kau akan tengok lepas ni tak tunjuk seseorang yang dikejar, tapi seseorang yang seolah-olah berinteraksi dengan sesuatu yang kita langsung tak boleh nampak. Rakaman ini bukan rakaman terakhir hidup dia, tapi ini adalah rakaman terakhir di mana tingkah laku dia masih boleh kita persoalkan sebagai normal atau tidak. Perhatikan betul-betul setiap pergerakan. Cara dia berdiri, cara dia menunggu, cara dia mengintai keluar dari ruang lift. Seolah-olah dia sedang memastikan sesuatu tidak nampak dia. Dan satu soalan paling besar, kalau lift ni penuh dengan kamera, kenapa tiada satu pun rakaman yang boleh jelaskan apa sebenarnya yang dia cuba elakkan? Elisa Lam merupakan seorang pelancong solo dari Kanada. Dia datang ke Los Angeles dengan niat yang sangat biasa, melancong, ambil gambar dan tinggal sementara di sebuah hotel yang pada waktu itu terkenal sebagai budget hotel di tengah bandar. Pada hari-hari awal, tiada apa yang nampak ganjil. Elisa masih berhubung dengan keluarga. Dia masih update kehidupan dia seperti biasa. Sehinggalah satu hari, keluarga dia perasan sesuatu berubah. Mesej yang sepatutnya dihantar tidak sampai. Panggilan yang biasanya dijawab senyap. Dan dari sudut itu Elisa mula dianggap hilang. Pihak hotel kemudian menyemak rakaman keselamatan. Dan di sinilah rakaman yang kita tengok tadi muncul. Rakaman lift itu bermula pada waktu malam. Elisa masuk seorang diri. Dia berdiri di penjuru lift, menekan butang, bukan satu, tapi beberapa kali. Lift tidak bergerak, dia menjunguk keluar, masuk semula, kemudian berdiri di luar lift, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu melintas. Pergerakan tangan dia perlahan, tapi pelik, bukan seperti orang panik, lebih seperti orang yang sedang menjelaskan sesuatu kepada ruang kosong. Dan yang paling mengganggu, tiada siapa lain muncul dalam rakaman itu. Tiada bayang, tiada refleksi, tiada pergerakan lain. Lepas rakaman itu, Elisa tidak pernah kelihatan di mana-mana kamera hotel lagi. Hari berlalu, pencarian dibuat. Hotel disaring dari bawah ke atas. Tiada petunjuk. Sehinggalah sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Tetamu hotel mula mengadu air di bilik mereka berkelakuan pelik. Dan dari situlah pihak penyelenggara naik ke satu lokasi yang tidak pernah muncul dalam mana-mana rakaman selepas lift itu. Apa yang ditemui selepas itu bukan jawapan, tapi lebih banyak persoalan. Sehinggalah satu perkara kecil yang pada awalnya disangka tiada berkaitan, mula membuka satu bab yang lebih mengganggu. Tetamu hotel mula mengadu, bukan tentang bunyi, bukan tentang orang mencurigakan, tetapi tentang air. Ada yang kata air bilik mereka berwarna pelik. Ada yang kata tekanan air tidak konsisten. Ada juga yang kata air terasa berbeza. Walaupun mereka tidak tahu bagaimana hendak jelaskan perasaan itu, pihak pengurusan hotel kemudiannya memanggil pekerja penyelenggaraan untuk memeriksa sistem bekalan air di atas bangunan. Dan di sinilah cerita ini berubah sepenuhnya. Di atas bombong sisil hotel terdapat beberapa tangki air besar. Tangki-tangki ini bukan untuk kegunaan awam. Ia tinggi, tertutup dan tidak direka untuk sesiapa berada di dalamnya. Apabila salah satu penutup tangki dibuka, mereka menemui Elisa Lam di dalam air. Detik itu semua persoalan sebelum ini tidak terjawab. Sebaliknya, soalan baru muncul, lebih banyak, lebih berat
dan lebih sukar diterima akal. Bagaimana Elisa boleh berada di situ? Kerana sehingga hari ini, rakaman lift itu masih menjadi satu-satunya detik di mana kita boleh melihat Elisa lap sebelum dia hilang dari semua sudut pandang manusia. Dan soalan yang paling besar kekal sama. Apa yang sebenarnya berlaku di antara pintu lift itu dan saat dia lenyap sepenuhnya daripada kamera?